JDT menundukkan pasukan Kelantan The Red Warriors dengan keputusan 4-1 dalam aksi minggu ke-12 saingan Liga Super musim 2025-2026 di Stadium Sultan Ibrahim. JDT bermula garang dengan melancarkan beberapa serangan berbahaya pada minit awal perlawanan. Bintang sensasi dari Brazil, Jairo da Silva, berjaya membuka akaun jaringan perlawanan pada minit ke-21 sekaligus memberikan kelegaan kepada kem pasukan JDT. Kelantan The Red Warriors turut melakukan beberapa serangan balas, namun ketangkasan pertahanan JDT harus diberi pujian selepas berjaya menyekat segala asakan. Tito Martin menambah derita pasukan Kelantan TRW apabila meledak gol kedua pada minit ke-42. Aksi babak pertama tamat dengan keputusan 2-0 memihak kepada Harimau Selatan. Bersambung babak kedua, aksi JDT tampak masih mengekalkan intensiti tinggi perlawanan bagi menambah jaringan. JDT menambah gol ketiga aksi pada minit ke-51 menerusi pemain sensasi Filipina Spanyol Oscar Arribas sekaligus memberikan kelebihan 3 gol di hadapan. Nazmi Faiz merobek gawang Kelantan TRW pada minit ke-56 bagi mematikan langkah pasukan Kelantan TRW yang ketinggalan dengan 4 jaringan. Kelantan TRW berjaya meraih gol sagu hati apabila pemain berpengalaman Azam Aziz melepaskan satu rembatan jauh yang menewaskan penjaga gol JDT Shihan Hazmi pada minit ke-75. Aksi tamat dengan keputusan 4-1 memihak kepada pasukan tuan rumah Johor Darul Takzim.